Bagi pandangan peribadi saya sebagai seorang peniaga, saya menyambut baik program yang dilaksanakan ini. Kerana apa? Kerana ini akan menjadikan satu penanda aras bahawa penguatkuasaan itu dilaksanakan secara baik dan patuh mengikut lunas-lunas undang-undang yang telah ditetapkan. Antara mekanisme yang kita dapat lihat bahawa KPDN turun bersama-sama peniaga untuk menyempurnakan pelaksanaan yang kadang-kadang mungkin kurang jelas daripada sudut ilmunya dan penguasaannya. Jadi dengan adanya majlis seperti ini, program seperti ini mampu mendidik peniaga bagaimana untuk mematuhi tanda harga yang patut, seterusnya cara menimbang, menggunakan penimbang yang sesuai dan mengikut undang-undang. Kerana apa? Dengan adanya semua mekanisme ini dipatuhi, kita dapat menjadikan peniaga lebih yakin untuk berbelanja bersama kita dan ketulusan itu terjamin.